Bersama saya, Leng Tora. Jangan lupa ikuti Oh My Gisau untuk video-video yang menarik. Hai guys, jom ikuti kami dalam segmen Oh My Gisau. Lupa, saya Hana. Jumpa lagi. Korang tunggu apa lagi? Follow kami di TikTok, Spotify, YouTube, Oh My Gisau. Selama langit bertemu bumi, jadi kisau bila dah bunyi. Apa topik hari ini? Jom kita kongsi-kongsi. Okey, so segmen kita pada kali ini pula, kita ada segmen kahwin-kahwin, di mana majlis kahwin itu tertipu dengan tukang package yang katanya kasih murah untuk majlis anda. So, Leng, kalau kita cerita pasal benda ni, apa yang anda pernah dengar, pernah lihat yang berlaku di Singapura? Pasal kalau bagi Leng sendiri Leng pernah lah dengar cerita pasal package wedding yang telah ditipu, ataupun mereka dah tipu lah, kira ditipu package-nya, dah ambil duit, lepas tu wedding dia tak jadi. Jadi Leng pernah dengar lah kisah ni. Kira wedding kena buih lah. Kena buih. Pernah terjadi lah. Leng pernah dengar. Member sendiri pun pernah kena. Member sendiri pun pernah kena Pernah. Okey, so adik pula, Benda-benda tipu, penipu ni semua biasa lah. Benda ni, kira benda ni bukan baru lah Benda yang terjadi ni kira dah jadi macam trend. lumrah. Memang is lumrah hidup Kalau kata duit tu memang lah semuanya boleh jadi indah sementara tu, dan tiba-tiba jadi macam huru-hara. Benda tu biasa. Janji dia bukan main, begini begitu, tapi sampai hari pok tak jadi. Dia dah semua macam kokak. jadi a trend macam that time is fast money trend lah. Sebab then back to kira tak amanah lah benda ni, duit orang sih. Kau sampai bila, berapa kaya kau boleh jadi dengan duit tu, you know, that kind of things. You have to understand the scenario, the picture of kira sampai bila kau nak menipu, sejauh mana kau boleh jalan. Duit tu lama-lama pun habis. Definitely, ni we are not talking about duit tak halal. Duit tak halal mesti habis ni. Precisely, memang dia sekejap je, dia begitu je. So kalau nak tahu tentang halal dan tak halal, kita ada tetamu kita pada malam ini, iaitu Hamzah Atan dan juga Kak Salha. Selamat datang ke Oh My Gisau. Okay, Hamzah boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Hamzah Atan. Apa nak kenal macam mana? Umur ke? Umur saya 53. Okey. Saya baru menikah dengan Salha dalam tahun ni jugalah. Alhamdulillah semuanya okey, cuma dalam majlis tu memang ada huru-hara sikit. Apa yang huru-hara tu? Tu yang kita nak tahu. Apa yang huru-hara? Sebelum huru-hara bang, selamat pengantin baru. Pasal baru juga bang ni. Selamat pengantin baru. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebenarnya kita teringat bukan kenangan yang indah tu sekarang. Pasal kita teringat imbas balik kejadian. Ya, betul. Pasal apa, Mama cakap kita dah atur semua kan, berapa denak kita dah bagi. Kita pun tak minta kurang, tak minta lebih, apa semua itu yang dia janji. Jadi mula-mula daripada sikit dia jumlahkan banyak pasal diorang kenal saya. Jadi maksud daripada sikit dia jumlahkan banyak sebab kenal anda tu maksudnya apa tu? Sebelum tu memang dia DJ, jadi kita kenal dia dah lama lah. Jadi ingat kerana persahabatan tu, tapi memang tak rapat mana lah, cuma kenal gitu. Jadi dia tahu saya menyanyi, jadi dia tahu saya mana-mana pun kenal. Jadi daripada dia DJ ke? Dulu dia DJ. Adakah nama dia DJ Iskandar? Bukan. Bukan Saya tak menipu orang. Silakan. Tapi itu dah tukar nama Ketoprak. Itu lagi. Betul lah, macam betul lah. Rasa betul lah, betul. Tapi bukan dia. Dari malam enggak. Jangan percaya dengan apa yang anda dengar. Okay. So mungkin abang boleh teruskan. Okey, kita dah set semua lah kan. Mamak cakap dengan umur kita macam gini, jumlah duit tu ada. Ya. Jadi
alang-alang kita sanding tu, kita tak nak orang lain terbabit dalam soal duit. Jadi kita uruskan semua lah. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik belaka lah. Sikit banyak tu memang adat lah. Bagus pun orang cakap, tak bagus pun orang cakap. Tapi kita kecewa dekat bab makanan aja. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan macam mana abang boleh ambil package dia. Okey, mula-mula kita terlalu gairah kan. Malam-malam dalam bulan 2 kita nak tempuhkan puasa. Kan, jadi saya cakap sebaiknya kita sebelum bulan puasa ada baik dia dekat situ lah. Jadi hari raya kita dapat jumpa keluarga semua kan. Jadi kebetulan kita buka itu FB. Kebetulan muncul dia pula dekat situ. Dengan dia punya kata-kata. Jadi tengoklah dia punya ni kan. Wah, kira janji manismu lah tu. Tu dia gambar, memang video dia tunjuk apa semualah. Dengan package dia cakap macam gitu. Pasal kita mahu letak 300 orang. 300 orang. Jadi bila macam kita nak, saya PM dia kata kalau nak abang datang on the spot. On the spot kita datang. Pasal apa? Mak cakap kita tak nak terlewat kita punya sanding lah. Jadi kita pergi, kita berbual dengan dia. Memang cantik dia punya perbualan. Kebetulan abang datang, memang ada offer untuk abang. Abang ni. Kira kalau gitu nak tanya, anggaran dia berapa dia kasih bang? Untuk 300 orang. 300 orang. 300 2005 2005 termasuk package apa tu? Makanan dia. Makanan dengan meja. Dengan meja dengan pelamin. Kursi meja, pelaminan dan juga makanan. 300 orang. Tapi pelamin lain dia suruh bayar lain Pelamin extra cost lah. extra cost $500. Jadi pelamin tu lain, dia siapkan tu makanan. Jadi kita total dalam 3,000 lah. 3,000 lebih lah. 3,000 lebih lah. Pasal dia janjikan semua dia letak kat, pasal apa dia cakap, kita tak ada tawar-menawar. Pasal kita nak, dia kata kalau abang 300 tak mungkin tak cukup. Pasal orang kenal abang, orang karaoke, makcik-makcik duduk. Jadi dia kata kalau nak abang 500. Habis saya cakap kalau 500 bukan tak boleh. Kan kita makanan sebenarnya nak banyak. Pasal apa kita tumpu, pasal orang yang datang, pasal kita ada live band, ada apa semua, kita dah kira lah semua. Makanan keluarga kita takut makanan tak cukup. Pasal setengah orang ni diorang suka lepak kat situ. Betul. Diorang akan tambah makan lagi. Pagi makan, petang makan. Bang, kadang diorang jemput satu orang ke dua orang, datang satu batalion bang kadang-kadang. Nadia gitu kan. Betul. Sebenarnya kita tahu kita punya percampuran macam live band kan, kita kenal. Tapi kalau dia nak ajar orang, kita tak boleh cakap. Tapi kita lebihkan. Jadi bila kata bang kalau abang ambil 500, baik abang letak 800 orang. Naik lagi sungguh. Jadi saya cakap okey, letak 800 tapi makanan nak jemputan memang 500 je. Cuma kita dia punya 800 tu sekadar dia punya bilangan orang, tapi tak ada sampai 800. Cuma 500 je. Tapi dia cakap harga macam gitu, itu kita letak 2 kali bayar So overall 5,000 lah. 5,000 untuk 800 jemputan. 5,500. 500. Pasal dekat situ dia cakap jangan takut bang, ini 5,500 cukup. Cara dia berbual tu memang Kemakan lah. Jadi kita cakap dengan dia, betul ke macam gini punya harga? Dia kata saya letak kat FB, saya tak bohong. Ni semua kerana Allah Ta'ala. Jadi kita terkalah. Betul. Kita terdorong dengan bahasa-bahasa macam gini kan. Jadi yalah, tak ikut perkembangan dia. Tapi bila dia kenal kita, kita macam Alhamdulillah. Bukan kata kalau tolong dia kasih kurang tak apa. Itu seharusnya kita lebih kenal orang ni, kita kasih kurang. Betul. Ni tiba dia ni up dia minta lebih lagi. Lebih tak apa. Teruskan bang sebelum saya salah lagi. Dia pasal apa? Dia kadang-kadang diorang dah bagi 5,500 tu pasal kalau kita pay mindset in Singapore itu dah kira murah. Untuk wedding dah murah. Jadi mungkin abang dengan kakak pasal dengar harga gini, okay, don't mind to pay lah. Pasal if you want to follow the market is dah belasan ribu, 20,000. That's why they take the offer lah. Pasal mama cakap kita tak ikut perkembangan betul-betul. Sekarang kan diorang bikin kat Dewan apa semua. Sekarang kita buat dekat bawah blok. Jadi kita tahu siapa-siapa kita panggil. Tapi majlis tu memang kita letak 500 orang, tapi tak sampai 500, dalam 300 lebih. Pasal kita merujuk, bila makanan tu datang kita merujuk dengan kendarat punya orang. Jadi hari tu datang makanannya. Makanan datang, tapi dia punya yang delivery datang sembunyi-sembunyi. Kenapa? Pasal dia tahu sikit. Dia pergi one corner. Maaf cakap terus buat saya tu mungkin a bit harsh penipuan dia di situ. Makanannya tidak mencukupi dengan jumlah yang dijanji. Betul, harinya dia sampailah benda tu ada.
Dan adik faham tak apa makna merujuk tadi tu? Merujuk untuk Faham tak apa maksudnya tadi bila dia cakap merujuk? Dengan kendarat-kendarat tu. Merujuk tu sebenarnya diorang double check. Diorang check. okey. Diorang check Kita tanya kendarat tu. Dek terus terang cakap, pasal waktu tu kita belum salin pakaian. Pasal adik saya, anak saya telefon kan, jadi kita tengah duduk tengah relax berbual kat atas, kita turun bawah, saya turun bawah, saya tengok memang kalau 800 tu satu Tupperware memang tak cukup. Waktu saya WhatsApp dia kan, untuk pastikan makanan tu yang macam gitu kan, saya cakap, adakah itu makanan yang dihantar akan dihantar lagi sekali? Dan tu tidakkah itu je makanan yang dihantar? Maksudnya satu Tupperware je, satu termos untuk satu lauk. Satu tap. Jadi saya cakap akhirlah saya continue, lepas tu dia terus stop. Dia tak balas pun. Based on my experience sebagai seorang tukang masak. Ya. Okay, kalau satu termos, kalau kita cakap pasal ayam merah, ayam tu dipotong 8 pun, paling kuat pun kita boleh kasih mungkin dalam 80 keping, 60 keping, atau mungkin 50 keping je untuk satu termos. So kalau satu orang satu keping, so you are talking about 80 pieces, 80 people ke? 80 pack. Mungkin ada yang tak faham satu termos dia berapa besar bang rasa? Termos standard paling besar lah kita ambil. Yang tinggi, yang tinggi lah, besar. Dia pun tak penuh juga tu, minyak yang banyak. Jadi saya terperanjat lah, kenapa? Then saya cakap dengan dia, itu je lauk yang akan dihantar, tak ada lagi. Tak ada second round, tak ada third round. Jadi dari situ kita macam dah terasa lah, kita ni dah tertipu. Jadi suami saya pergi bawah, go and check again, tengok, ambil gambar lagi, tanya kendarat macam-macam, tanya orang tu, memang itu je lauknya. Jadi waktu kita nak WhatsApp dia balik kan, dia macam dia buat cerita lagi pula. Abang WhatsApp dia, apa yang dia buat? Pasal awal waktu kita berurusan dengan dia, dia ada cakap, jangan takut abang dekat sana, abang relax je, saya akan turun tangan tengok semua apa yang kurang. Jadi kita harap datang, tapi waktu tu dia cakap dia pergi hospital. Dia sakit, dia tak datang. Tiba-tiba sakit. masuk hospital. Hospital pula. Tapi memang ni saya cakap, memang itu drama yang dia buat. Dia nak elakkan benda ni. Saya tanya dengan kendarat tu kan, kat situ, dek jujur dengan abang, adik ambil duit, abang keluar duit. Ini makanan orang. Sekarang berapa anggaran kata bang? Minta maaf, ni 200 dalam 100 250 300. Jadi saya ambil beg plastik tu, paper plate semua, dia letak kat situ. 800. Dia punya tu masih ada lagi kat rumah, belen-belen. Yang paper plate tu memang 800. Makanan yang kurang. Selalunya kalau dalam majlis, kalau you all pandai, macam mana kita nak tahu jemputan kita tu betul 800 ke tidak? Daripada mana kita dapat tahu? Silakan bang. Kita tanya knowledge dengan you all. Tak lah bang. Saya tak, bukan tukang masak, saya tukang masak kat rumah je bang. Okay, dia senang je. Ini kasih korang info sikit lah. Esok-esok kalau korang nak kahwin lagi ke, Nak kahwin lagi? Amin. Kita tak tahu. Amin. Okay. Jangan dia amin atau mungkin anak-anak dan juga anak saudara ke, saudara mara ke yang nak kahwin. Okay, kalau orang cakap jemputan kau betul 800, satu benda tak boleh tipu. Berkat. Dari belen berkat tu kita tengok, kita boleh tahu. Kita akan beli berkat apa? Untuk orang salam-salam. Lain lah kalau orang makan tak salam cabut lari. Tapi kalau berkat kita berkat kita order kalau 800, udah mesti ada balance tak, daripada berkat tu, belen berapa berkat tu, daripada situ kita boleh anggap anggaran berapa jemputan yang datang. So back to berkat pula. Okay, berkat sebenarnya kita pelan-pelan kita masuk Johor, kita beli sikit sampai dekat 40 kotak saya rasa. Semuanya 900 berkat. Total 900 berkat. Okay, so balance berkat tu berapa? Banyak. Belen 600. Kira yang datang 300 seperti anggaran yang Pasal apa saya cakap kat sini, memang saya 300. Jadi orang tu konon lebihkan 500. Pasal dia kata, okey, kalau abang ambil packaging 800, begini jumlah. Jadi kita tahu kita takkan ramai orang. Oh, that mean dia dah tahu tak abang punya akan datang. Pasal abang dah bilang in the first place dalam 300 mus. Jadi dia bikin makanan tu 300, tapi dia ambil harga is 800 dia orang. Itu macam mana dia kira tak tahu. Tapi mula-mula kita cak 300. Dia kata kenapa tak macam 500. Jadi 500 800 kita ambil 800 lah sekali. Pasal apa kita punya jamuan tu kita nak 300. Macam tadi dia cakap kan,
orang boleh duduk sembang-sembang. Cepat bungkus tu Terus orang cakap. Knowing Malay family pula, diorang suka sembang. Diorang suka, pasal saya buat DJ. So selalu saya nak kena keep on repeating. Yang mana dah jamu selera tu harap beri peluang kepada yang belum lagi menjamu selera. Sebab apa kadang tetamu yang datang tu nak kena berdiri tunggu cari tempat. Ya. So this is what happen in Malay communities lah selalu. Sebelum tengah hari je makan dah nak habis. Sebelum Jadi kita tengah hari. kabut. Yes, Majlisnya daripada jam berapa sampai jam berapa? 11 sampai 5. 11.05. Jadi yang kita kenal ni Pak Andam dengan Mak Andam ni kenal dengan dia ni. Kenal dengan orang ni, simpulan dia kata dia tak percaya pun macam gini jadi. Pasal dia kata dia nampak berubah. Jadi dia punya maksudnya nampak berubah tu? Macam selama yang dia buat ni sekarang, alhamdulillah, dulu dia kata memang kata tipu orang lah. Sekarang dah lama-lama dia macam nampak berubah lah. Jadi kita pun percaya juga dengan dia lah kan. Tapi kita pun seolah macam alhamdulillah lah, semoga tak jadi apa-apa kan. Maybe itulah, maybe ada orang tak kena. Betul. Maybe Orang kena sebenarnya. semua orang kena. Masih kita yang tak baik. Itulah. Cuma tekilan tu lah makanan. Jadi kita dekat atas, kita tak tahu apa kita nak buat. Tapi kerana yang kawan dia membantu ni, so Kek Ikhtiar begini kena Cari keluar cash, catering catering apa semua. Dia on the spot lah. Anak-anak kita tak nak kita bimbang, jadi dia uruskan semua. Alhamdulillah. Dalam 3 dalam pukul 3 lebih datang. Itu nasi berani datang lebih daripada yang Yang dia datang tu. lebih sampai ada yang bawa balik, ada yang cakap sedap. Alhamdulillah. Itu nasib baik dapat cover. Tapi bayangkan kalau kita dekat atas, kita tak tahu apa-apa. Tapi saya cakap terus terang, saudara saya 3 keluarga besar, memang diorang tak makan. Tak dapat makan. Dapat makan. Pasal dia kata dia pergi, dia tengok kan, Kadang-kadang tengok tinggal beleng-beleng, ambil pun macam segan juga kan. dekat situ dia cakap terus nak jaga nama saya. Pasal apa? Kalau orang kahwin kita biasa datang. Jadi dalam keluarga tu kita macam tumpuan dia. Jadi dekat situ orang datang. Datang makan tu macam hairan. Kenapa makan jadi macam gini? Mereka tak tahu kenapa terjadi. Jadi diorang tak sangka kita kena tipu, diorang tak sangka. Tapi diorang hairan kenapa makanan tak mencukupi. Tak sempurna. Tak gini Link faham. Pasal Link pun pernah alami macam gini. Oh pernah juga? Pernah. Waktu kau punya my friend Oh ingat? Bukan Link bukan Link. Okay. Link punya majlis lain bang. Okay, saya sambung kan. Saya sambung. Kau nak cakap kau punya majlis high class? Tak, mana ada high class lah. Tak ada. Standard. Tak, saya relax. Saya dengan Tok Kadi je berdua. Oh. Itu faham? Jadi macam saya datang tempat kawan Link dia tu sama macam gini. Sampai petang lah kira kan. Link datang dah tengah hari. Sekali tengok dalam tengah hari je, dia punya dalam tray tu ayam merah, dia tinggal tulang-tulang. Tulang tu daging dia tinggal masa kuah-kuah, daging dia semua dah tak ada. Kira ada lagi itu dalam tengah hari juga? Tengah hari. Wow. Jangan cakap tengah hari. Link sampai dalam pukul 11 lah, 11 pagi. Itu bukan tengah hari lagi, itu belum tengah hari pun. Nak masuk tengah hari lah. Kira tengok dia dah tinggal gini. Tu Link check lah. Kira Link tanya member-members lain, asal diorang tak top up Kata dah habis. Dah habis. Dia cakap masih lama lagi sama majlis. Macam gitulah. Link ingat dulu pun tu pun bawa blok standard sampai pukul 5 lah. Jadi pun tinggal sikit gitu. Link dah habis. Pokoknya Link nak makan pun segan. Link pun relax kan, one corner gitu kan, tunggu nak bagi duit salam je lah. Tu je lah. Habis dia janji kuih. Dia janji kuih nasib baik. Isteri saya tu order. Yang order datang lebih daripada yang itu. Habis dia kata okey, pasal special, dia kata dia kasi mi putih, mihun putih. Jadi bila saya tengok ni bukan mihun, saya cakap ni kutu mayam. Putu mayam. Putih habis, tak ada daging, tak ada apa, kosong gitu. Masak ke tidak tu putu mihun? Masak, tapi memang tak ada apa-apa lah. Tak ada kosong lah. Dia tak letak kerek-kerek dalam potong. Sayur ke daging-daging tak ada. Sebenarnya kalau dia kasih tu, kita boleh terima tak? Betul lah. Pasal kita punya mungkin deal dengan dia kan. Macam okey lah, ni satu hikmat abang kasih saya akan tunjuk dengan orang. Tapi sorry lah, pasal kita tak tumpul kat itu, kita tumpul kat kita punya ni. Yes. Kira yang upset sekarang untuk abang dan kakak is makanan. Makanan. Pasal apa? Daripada 300, memang saya tahu 300 lebih. 300 pun saya cakap. Pasal apa? Jumlah banyak. Sampai sekarang itu apa,
pet semua masih ada. Dah pakai untuk air raya pun masih ada pet. Salah ada tunjuk gambar tu kan. Masih ada, sekarang pun masih ada. Balance 2-300. Boleh lah. Kita kau dia punya. Lepas tu kalau dapur majlis kan mereka semua minta saja. So what about yang package tu tadi, dia consist of kursi meja, pelaminan, makan. What about the pelaminan? Okey tak? Pelamin ni okey-okey saja. Dia kata, pak saya cakap, saya pernah minta dia, Kak minta lebih bunga sikit lah, letak gitu. Lepas tu dengan sarkastiknya dia akan cakap dengan saya. Dia kata, kakak kan under package budget, kenapa nak minta lebih-lebih? Dia cakap gitu. Dia kata, yang ada tu itulah dia kata. Habis waktu saya tunjuk gambar pun sama Kak, contoh lah saya cakap. Dia kata, kakak jangan nak mimpi lah Kak, mimpi jauh-jauh ke bulan, nak pelamin macam gitu. Betul. Begitu sekali Amin. Lepas tu saya sambung lagi, bukan apa, itu contoh warna yang saya nak, biru dengan putih. Dia tak kasih choose colour. Walaupun dia cakap bajet, terusan kita cakap bila ada orang offer, apa panggil tu atas tu? Render, macam Render. Bila orang offer, kita ambil. Dia kata 300 kita jatuh duit. Sungguh bukan cakap sombong kan. Bila orang cakap meja kau kena lebih pasal orang kenal kau banyak, kita tambah meja 300 kita jatuh. Tapi lain orang, bukan dia. Dia janji kita 14, tapi yang datang saya ingat 10 lah. Apa perasaan kakak waktu benda tu terjadi? Waktu tu katanya tadi belum salin lagi kan? Belum. So, bila nak salin semua, saya rasa macam pelik. Kenapa ni terjadi pada saya? Adakah ni betul? Jadi macam tanda tanya ni banyak kat situ. Waktu mereka kata confirm, jadi saya macam geram. Nak nangis tak boleh, nak marah pun tak boleh. Jadi anak saya pun pesan saya, you just relax, don't worry, we will settle for you. Jadi anak-anak yang settlekan semualah. Jadi saya waktu naik pelambik pun saya tak boleh senyum. Ya, dah fikiran dah berkecamuk kan, dah pasal majlis kita ni, majlis kita. Senyum. Nak senyum macam mana kan? Hati tu Tuhan je tahu kan. Hampa, kecewa, dia bercampur aduk lah. Dia akan ada marah. Betul. Geram kan? Saya dengar pun saya geram ni. Dengar gini kita dah geram Kalau abang kena macam mana bang? Kalau aku yang kena, confirm aja naik ring. Naik ring. Masalahnya suami saya ni banyak orang kenal. Jadi saya kecewa kat situ. Yalah, pasal kita nak yang terbaik sikit jadi gini kan. Sebenarnya kita bukan nak cipta sejarah ramai tak ramai, pasal orang kenal kita. Cuma kita tak nak hampakan orang je dah. Jangan sampai cakap benda ni dah berlalu, tapi ingat cerita tu dia ni buat bajet. Padahal diorang tak tahu apa cerita sebetul. Pasal bila dia sebut itu jumlah, kita cakap kita jatuh 2 kali bayar. Bila dah settle yang secondnya, baru dia cakap nak bikin ini. Kita jatuh dengan orang tu, semua kita jatuh duit. Mama cakap memang tak ada hutang lah, pasal dengan umur-umur gini kita nak macam lebih kata orang tu mesra lah. Cuma dekat sini saya cakap, yang saya pandang tu anak dengan anak saya boleh cooperate. Untuk nak anukan dekat makanan sana tu. Allah pemudahkan dari air dia kasih botol pun berapa botol sirap tu untuk 800 orang. Satu botol tak salah. Satu je. Satu botol sirap. Satu. Untuk 800 orang. Sungguh. Itu botol yang itu sirap tu. Itu je. Yang bawa tu, yang botol tu. Botol sirap. Yang macam Bandung marigold macam gitu tu. Redman tu. Redman. Yang botol itu. Marigo susu. Dia ingat dia buat parti, birthday party budak-budak Dia punya makan tu macam birthday party. Mak pun makan ni. Ni pasal ni saya memang risau tu, pasal aku cakap risau ni. Kita tak sangka. Pada saya memang tipu. Cuma jangan benda ni terkena dekat orang lain. Pasal apa? Untuk kita tu duit tu ada, sebab tu kita buat. Untuk orang yang kumpul-kumpul duit dah sampai ke sana gini, betul tak? Pasal budak-budak sekarang dia tak nak susahkan mak bapak. Jadi kalau dah terjadi sesuatu, dekat situ nanti berantakan. Jadi apa jadi dengan ujung-ujung kita buat polis. Kita buat report polis and kita masukkan dalam Facebook. Maksud kita itu untuk orang-orang yang supaya jangan terkena lagi, orang-orang yang just to create macam awareness. Apa dia nak. Sebenarnya saya kalau post kat FB ni banyak orang, pasal kita ada follower. Cuma kita tak nak benda-benda yang negatif kat situ. Tapi pasal dia mencabar saya dekat TikTok,
Abang report polis. Dia cabar Dia cabar. Dia buat video lah. Ada waktu dia live tu kita dia masuk. live? Kita masuk. Dah salah masih Dia tak Saya tahu abang masuk, abang pun pergi report polis. Saya cabar abang. Saya tak takut, paling gini saya tahu. Kita ingat kita seorang. Pasal apa? Bila kita tanya dengan dia, dia cakap, abang ingat abang ada orang berapa orang yang datang. Tapi terus orang cakap 300 lebih lah kalau 20-30. Sampai saya cakap tak nak nampak malu. Itu berkat kita kasih orang 2-3 tak apa-apa. Pasal apa? Ada lebih Ada lebih pasal kita sendiri. Tapi dokumen semua ada lah. Proof black and white semua Memang ada kan? memang ada. Tapi dia punya DO dia memang tipu. Maksud kakak tu? Surat DO dia kan, dia tak kasih kita the Original. final payment, dia tak kasih pun. Tapi dia punya DO tu dia buka tu waktu first dia buka DO tu when you put the second payment. The first payment tu indicate berapa packs? Ya, Berapa? 300 pack. 300 ke 500? 300 dulu. Dia cerita dia macam mana tau. Dia nak terangkan susah. Dia mula-mula kita letakkan macam 300 pergi 500. Betul lah. Ya, betul. Lepas tu kita telefon, kita kata kita nak dia kata okey nanti dia buat. Tapi dia nak pergi umrah dulu. Dia umrah nanti. Bila dia kata mana ni, okey nanti saya balik daripada Johor, saya itu dia. Lepas tu pun tak buat juga dia. Dia tak buat juga. Lepas tu duit dah jatuh. Semua dah jatuh. Jatuh full payment Through PayNow kan? Yes. Through PayNow ada transaction Ada. Pada saya terus terang cakap pada saya terus terang cakap, saya tak malu dengan bajet ni. Pasal apa? Orang kalau nak beli barang dia nak tawar. Ada offer baru orang beli. Tengok 99 11. Betul tak? Tapi itu kau offer, kita ambil. Lagi kau kata nanti ada makanan lebih kat mana? Sedangkan yang itu tak cukup. Betul tak? Kita bukan cakap bajet. Kalau bajet alhamdulillah kalau kau nak tolong. Bang, saya dah bikin majlis ni 17 tahun bang. Saya dengan Allah je saya dah buat banyak bang, saya gini-gini. Dia sponsor orang pergi umrah. Jadi kita tak tahulah belakang-belakang tu duit mana pergi, betul tak? Kalau duit sendiri penat, orang tak keluar duit macam itu. Tapi dia tunjuk, saya rasa mungkin lah. Pasal apa? Dekat FB dia tunjuk dia dengan mak dia. Kita mana tahu. Itu lumrah hidup Siapa yang nak pergi tunjukkan tentang kejahatan kita dekat social media? Betul. Semua akan tunjukkan kebaikan. Segalanya nampak akan indah. Islam itu indah. Salah segmen. Salah. Itu dah lain. Salah. Islam indah tapi yang ini bukan indah. Ini jalan dah. Ini jalan dah. Ini kira kahwin itu indah. Masih tapi kira malang tak berbau sesuatu terjadi. Sekarang mana dia pergi? Kita tak tahu lah. Itu biar polis lah. Pasal apa? Mula kita dari polis cuma ambil je, take note. Tapi lepas tu dalam sebulan polis panggil balik, dia suruh buat. Nanti kita tanya, itu hari kita kasih maklumat semua, kau tak ambil serius. Dia kata tak, time tu tak banyak cerita. Sekarang dia kata Singapura tu banyak orang dah report lah. I think they make some investigation lah. They know about this case lah. And then after that he gone. Dia goib lah dia. Gone. Sampai hilang tanpa berita. Sampai bila awak. Tapi sekarang ni saya nak tanya sikit. Waktu kejadian ni terjadi, you all as husband and wife tak gaduh ke masa tu? Sebenarnya memang saya kenal. Jadi kita malu pasal apa kita cakap dengan dia. Recommend lah. Betul lah. Pasal ini you lah yang suruh ambil. Betul. You lah suruh ambil. Tapi kita tak gaduh. Waktu ni kita tak boleh salahkan sesiapa. Kita kena ke depan. Macam kita terasa kena hadapi ingat kawan aku. Betul lah. Cuma dekat sini kita nak terangkan pasal apa. Budak-budak kadang-kadang kerana murah diorang nak kenal kawan. Jadi bila dia gini, tu takut diorang berdua bergaduh. You yang nak ni apa? You nak ni. Tapi kita tak macam gitu. Kita tak. Lalunya orang akan tengok package yang murah, diorang cepat-cepat nak. Sebab tu saya tapi cakap, diorang tak tengok tu red flag kat situ. Sebab tu saya cakap saya tak rasa malu pasal apa. Bila dia sebut jumlah tu, kita okey. Tapi kita cakap makanan tu kita nak lebih. Orang memang sikit. Kalau 300 lebih orang tu, itu mulut daripada kendarat. Lagi dia cakap waktu tu, abang kalau bilang siang-siang, dia tak ambil lainnya majlis. Abang punya dengan satu majlis pun ada, dia kata. Tak tahu ada betul benar. Kalau ada 2 majlis. Dia tak boleh cope lah. Pasal dia that time ada 2 majlis. Kata dia, kita tak tahu cerita. Dia kata. Tapi tak tahu sekarang majlis. Pasal kalau dua majlis, dia boleh pergi hospital tu, dia boleh pergi sendiri hospital. Dia warded kat sana lagi.
Dia sengaja warded. Dia sengaja hantar diri dia. Doktor, wardedkan saya sakit. Saya nak masuk. Oh, itu kalau cerita gitu pun ada. Saya ada seorang kawan dulu yang kalau dia stres je kan, Dia check in sendiri. dia check in sendiri. Dia volunteer diri dia sendiri check in. Boleh ada. Jadi orang akan tengok dia kesian. Kesian. Faham kesian. Masih ada sekarang? Ada, masih ada lagi. Masih lah. Oh, faham. Tapi saya tak sebutkan nama lah. Tak apa. Nanti belakang. Jadi macam mana bang dengan kisah apa ni? Kisah yang macam Penipuan gini, apa yang kita dengar memang geram is geram lah kan. Hampa is hampa, kecewa is kecewa. Tapi macam kakak cakap tadi, bila masalah ni terjadi, kita harus berfikir macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Pasal benda ni menjadi mendadak. Nasib baik kakak ada anak dan juga Hamzah pun ada anak yang boleh cooperate, boleh kerjasama untuk menjayakan tackle benda ni, masalah ni. Bukan menjayakan, kita tackle masalah ni. Kena setengah pihak pula. Kalau yang bangsa tak tahu apa nak buat, Dia tengok dia. Tunggu besok lah. pernah. Saya pun pernah. Waktu tu saya dah on the way nak balik ke rumah saya kat JB. Saya dapat satu panggilan telefon. Minta saya, tanya saya boleh tolong masakkan tak. Saya cakap masakkan. Saya dah on the way balik JB ni. Cakap kenapa saya dekat majlis ni, tapi macam itu juga makanannya dah nak habis, baru tengah hari. So saya tanyalah, siapa caterer dia, siapa tukang masak dia. Sama juga nama. Sama juga bang. Sama juga. Bukan nama Hamzah. Oh bukan nama Hamzah. Caterer dia sama. Bulannya. Sama juga. Jadi macam gini, kira abang kira macam untuk semua orang for awareness abang recommend tak kalau harga yang murah-murah untuk orang ambil package begini? Tak lah, sebenarnya ni Abang mana yang kau tanya ni? Abang Hamzah. Oh ingat abang sini. Baru nak jawab. Boleh sini dulu Sini dulu bang. kan kita ni Mama cakap memang agak kasar. Macam hidup ni macam perjudian. Berani, risiko, you take. Harga mesti ada yang kurang. Tapi kalau kita nak lengkapkan sesuatu tu, tak mungkin lah. Macam kita plan sesuatu kan, takkan jadi. Tak plan menjadi. Beringat-ingatlah package yang murah-murah tu. Jangan suka-suka menerima atau mendadak, walaupun ianya mendadak. Walaupun kakak abang kenal orang tu dia dah kenal pun, tapi kira macam tetap package pasal package dia menarik. Package menarik. Bukan package-nya yang menarik, cara dia berbual pun begitu menarik sangat. Macam kena pukau lah kita. Dia bercakap, janji dia, that kind of things yang tertarik lah. Macam itu tak jadi Ling nak kahwin. Tak jadi pula. Tak jadi lah. Tak, bagi saya pula, okey, dia macam gini. Apa yang saya dapat lihat, apa yang saya dapat perhatikan, manusia ni dia ada satu sifat, iaitu macam tadi Hamzah cakap, benda murah, siapa tak nak benda murah. Tapi dalam yang murah tu, kadang kita tak buat our own calculation tau. Kalau dah $300 300 packs dengan harga mula-mula ditawarkan berapa ribu? 2,500. So balik sendiri 2,500 divide by 300 packs, tu belum termasuk kursi meja, tu belum masuk package pelaminan. Actually kalau tadi yang kakak cakap tu, dia punya pelamin tu is $500 kan? Lain. It's actually murah tau. Because my experience lah in wedding industry, package pelamin basic simple pun already cost you about $800. Around there lah, plus minus about $800. So when you talk to me, kalau you offer me this package at this kind of price, dengan harga yang tak masuk di akal, itu is already a red flag to me. I will never correct. I will never commit and accept the offer. Pasal maybe abang kakak dia tak tahu harga kita. Pasal apa? Cara dia punya berbual, sebenarnya bang, ini harga kat luar sebenarnya murah. Ada orang sengaja maklum Melayu nak cepat kaya. Semua dia cakap. Kalau kena link pun kalau dia kasih harga tu betul. 500. Dia contoh lah, macam kita pergi kedai makan, okey? Mi goreng $5. Kalau kita tak nak telur $5. Betul. Tapi pergi restoran $8. Nak tanah dah masuk, kena bayar. Sekarang dia kasih itu benda siap, ada dia punya apa tu,
paper dia. Okey bang, ni sekian-sekian dia punya apa? Lagi dah Hitam tulis putih lah, tau. List dia lah. Dia punya list, dia dah apa, laminate semua. Jadi benda kita mesti percaya apa benda yang kat situ. Macam Tapi brochure benda dia lah. tapi benda tu memang tak ada. Dia dah nampak profesional lah. Tapi ni saya nak pastikan betul-betul. Satu termos, satu makanan, Lauk. satu lauk. Saya rasa dekat dunia ni tukang masak pun takkan berani kasih satu lauk, satu termos untuk 800 pack. Kita ambil dalam 50, average about 50 to 80 lah. 100 tak muat pun saya rasa satu termos. Okay. So 50 to 80 pieces. So kali lah 16. kita ambil 80 piece lah. So, at least 10 termos di satu lauk. 10 lah, Kalau 800 packs, you're talking about satu lauk. Kalau lauk tu nasi, package tu ada 5 macam lauk, mau 50 termos Tapi nanti dalam buffet tray yang dia dah siapkan tu ada isi ke kosong waktu sampai? The tray Ya. Kosong. Kita yang masa dia punya tray tu birthday punya tray lah. Yang kecil. Yang kecil. 800 packs. Yang selalu bikin kat rumah, kita kat rumah aluminium tu. 800 pack aluminium, buffet tray yang kecil. Dari situ kita macam dah suspek. Jadi dekat situ kita boleh tahu kita kena tipu. Itu je simpulan dia, kita kena suspect. tipu. Susah ni kawan abang aduh. Kau tolak dam kat aku pula kawan aku. DJ sama? Tak sama. Wedding juga, bikin wedding Tak sama. Tak Taklah kadang-kadang Jangan cakap wedding ke DJ. Jantina pun lebih kurang tak sama. Tak sama? Tak sama. Dia ada. kalau Jangan, bang. Aku minta lain. maaf, kalau kita nak Papan cakap ini. lebih jauh kalau adik-adik tahu pun buat tak tahu pun susah. Pasal apa? Bila ada kematian dia tu, bila simpulan ni ada hutang, sila tuntut. Kalau saya dah 4,000 5,000 orang lain, kalau kena beratus macam mana tu? Berat ni. Itu je, fikir itu je. Dapat kematian ni. Betul tak? Makin berat. Itu cakap bab kematian je. Ni dia nak kena ustaz ni. Ni nak panggil lah. Ustaz tu ni next week saya Ling nak panggil. Siapa yang patut dipersalahkan, siapa yang patut tanggung segala dosa dia yang dibawa. So, korang ni yang menonton, korang nilai, korang komen, dan jangan lupa ikuti kami di rancangan Oh My Gisau. Rancangan ini ditaja oleh Will and Chief. Yang nak beli kereta, yang nak jual kereta, bolehlah hubungi Aim Hustler di talian 87536337 ataupun kunjungi mereka di alamat AML Automobil 61 Ubi Avenue 2 0415.